بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. Hari ini insya-Allah kita sambung pengajian kita lagi di dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hari ini kita sampai di tahun 23 dah. Nah, tapak episod yang ke-23. Belum pada kita nak masuk hak 23 ni, maka kita duk kangkar sikit lagi. Nah, iaitu hak 22 tu kita cuk sudah di satu daripada perkara yang berlaku di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ialah karamat Sayyidina Umar. Kita telah kecek dah ke? Karamat ya, karamat Sayyidina Umar. Sesungguhnya tu Umar ni masa Nabi pun ya ada juga jenis-jenis ni. Saya tak panggil karamat tak, masa Nabi panggil ilham. Banyak-banyak perkara Tuhan buka hati kepada Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar saat itu kita telah kecek dah setengah-tengah tu. Jadi royakkan Nabi, jadi betul lah dengan Quran turun tu, betul lah dengan Nabi Hindu tu dan banyak perkara dah. Di sini dah kita telah royak hak akhirnya iaitu Sayyidina Umar duk kisah-kisah di sana tu di Persia ni. Sayyidina Umar duk Madinah, takah ribu-ribu kilo dah. Di Persia ni fak sahabat dah. Fak sahabat ni tu duk perang. Maka Sayyidina Umar tu duk kecek, duk kisah dia baris dia mimpi malam tu. Baris dia mimpi malam tu. Dah. Dia dapat tu dia royak sudah sana tu. Betul lah dak no sana tu. Di sini dia duk gelak lagi sebab dia entah lagi naik sana dah, tekah 2-3 jam tu. Maka di situ tengah-tengah duk pergi subuh ni tu, lepas pada semaya apa sana tu, maka Sayyidina Umar ni tu duk cerita, duk bagi hak kata kontak Persia itu dua kelum. Daripada tahang Persia dan orang Pahang senap senung tu, mari conti kontak Islam. Lepas pada tu lah, Sayyidina Umar dia nampak gambar. Sehingga duk siapa cuang rakyat nang sana itu, Sayyidina Umar naik tapi mai, Sayyidina Umar kata, "Ya Sariyah." Dia panggil nama Metap lah. Metap duk sana dak tu. "Ya Sariyah. Al-Jabal. Suruh naik atas bukit. Suruh naik atas bukit lah. Maka Sariyah ni tu, dah. Lepas pada ikan tu, orang Islam benih dalam songkram tu. Lepas pada dia benih ni tu, dia atas orang tu. Orang atas Syed Neng Suan Ha tu. Lepas ada di Persia tu benih kan. Dah. Maka dia atas mari tu, orang tu, di situlah orang tanya kata, mendengar tak suara? So Umar kata tanya dia kata dengar tak Tahawi ni. Dah. Maka dia kata dengar suara. Tekah kontak Persia dengan kontak orang tolong Persia itu mari oblom semua. Tak nak lari ke mana. Jadi mudah-mudahan kata nak mesnah dah kontak Islam. Jadi kata nak hancur dah kontak Islam. Sebab tak lagi tak ada jalan. Maka itu bunyi suara. Bunyi suara di mana tak tahu kok suara di mana tu. Ya Sariyah Al-Jabal. Sariyah ni metak lah. Suruh naik atas bukit. Waktu fok ni pakak kelih ke bukit. Naik bukit pun fok orang Islam. Sehingga lepas. Sutai orang Islam. Fok nung tu nak naik bukit tak boleh. Dan orang Islam comti fok ia tu. Allah fok ia. Yang sebab tu mari royak. Apabila orang hok mari sana itu. Mari di Sapa Madinah. From dengan Al-Khums. Ataupun Syed Neng Suan Ha. Hok harta ghanimah. Maka di situ fak sahabat tanya lah. Fak sahabat lain. Fak sahabat lain tanya kata, bunyi suara apa? Tak pelik-pelik tak? Dia kata, mu tahu dah no? Bunyi sungai. Bunyi suara tak tahu mari mana suara tu. Bunyi kata, ya Sariyah, wahai Metap Sariyah, Al-Jabal. Naik atas bukit. Aku naik atas bukit. Naik bukit. Sutai catak pula benih. Dengar tu. Tu ulama kata ini adalah karamat Umar bin Khattab. Karamat sahabat banyak lah. Dan begitu juga karamat hak tabi'in pun banyak juga. Lepas tu kita nak pergi karamat ni.
Daripada karamat hak sahabat iaitu jadi malam tu dia cerah, tukak dia cerah kerana tu heavy kat dia. Ada banyak cara karamat ni kita nak mari komen lah kata makna. Dan daripada karamat hak tabi'in hak masyhur ialah Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni satu hari tu orang nak mari buka dia masuklah dalam bilik dia. Hasan Al-Basri ya ulama besar ya kecek benda betul ke? Apabila kecek benda betul ya kena nak kamera ni ya tak cak mana betul-betul ni. Maka fok tu mari likung Hasan Basri tak nampak. Tak nampak duduk situ ya, tapi tak nampak. Itu adalah karamat. Kita nak mari komen kali lagi lah tu. Kita nak mari kecek kali lagi. Cuma karamat ni kita nak guna umar ni. Kita kena pahal karamat. Karamat ni mai perang karam, ikram dah. Turut ahli sunnah. Tak kira Syiah ni, Syiah tak. Syiah yo for imi-imi yo jadi mukjizat baik tu. Yo tiap tahun dengan Nabi. Karamat bukan mukjizat. Sebab mukjizat ni adalah untuk Nabi saja. Mukjizat ni untuk Nabi. Dah. Karamat ni kita kena kata karamat ni untuk wali. Wali ni iaitu orang yang Tuhan kasih. Kira daripada sahabat Umar ni Tuhan kasih. Dah. Dah. Orang yang nak ada karamat boleh tu orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke bukanlah kata orang yang tak ngajar ke orang yang mancing main tu ada karamat tu tak boleh tu. Apa dak? Orang yang kena pandang ke orang yang duduk dengan ke bukanlah semua duduk dia nak boleh karamat. Duduk pergi jing rumah dia ke bapa boleh karamat tak boleh tu. Apa dak? Orang yang nak kena duduk ke dan orang yang kena cecu sunnah. Ni orang panggil orang karamat boleh. Dah. Dan begitu juga kita telah ayat. Dah. Apabila orang hak bukanlah macam tu, iaitu orang hak bukanlah orang hak duk sai sunnah ataupun duk cucu ko orang akak ko Lepas tu dia boleh supaya dia boleh benda pelik. Dak supaya fitnah macam lah. Baik tu orang panggil al-istidraj. Istidraj. Bukan karamat tu. Tapi Tuhan nak uji juga kat dia. Supaya kau buat jahat. Buat jahat tu, tapi Tuhan nak uji benda pelik kat dia. Tu panggil istidrat. Apa dia istidrat? Istidrat ni banyak baik. Satu daripada istidrat iaitu orang kafir Tuhan uji kaya su. Tuhan nak tengok dia istidrat, Tuhan nak uji sekar atas dunia dan begitu juga Tuhan nak teruk dia ada akhirat lagi. Ni istidrat sebenarnya dia apabila dia boleh bukan benda pelik patihan kat dia ni, benda kamak pun dalam hati dia tu, jadi dia nak takabur. Apabila takabur itulah Tuhan nak ambil berat dia ada akhirat lagi. Tu panggil istidrat. Tak supaya kamak ni. Tak supaya kamak ni Tuhan nak uji sini. Dia nak istighfar. Orang nak istighfar. Orang boleh kamak ni dia nak istighfar. Dia tak say benda-benda berlaku kat dia. Ini sifat tak supaya nah. Hak no orang nutuk nak cari dia di kamak, nak dia di dang, nak dia di orang panggil nak dia di tuai tu. Dang orang yang ni ustaz Allah ni kamak sungguh. Ambek tu tak seh. Hak baik tu nak cari untuk tu tak leh. Dah. Nak dia puja. Tok guru lah ni jadi sungguh kamak dah. Ambek tu tak leh. Kalau tok guru ni, kalau ustaz ni nak baik tu tak leh ustaz ni. Dan sahabat dulu tu sahabat diri tabi'in apabila dia tahu kata Tuhan ke kamak kat dia ni tu dah. Tuhan dia nak istighfar dan dia tak sui, dia nak jauh benda-benda ni dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pergi tengok di kitab Karamatul Awliya ya banyak dari surat ustaz ada lah dulu tak dah. La ilaha illallah. Dan begitu juga orang yang ada kamak tu bukanlah orang yang ang daripada Nabi. Sebanyak juga orang yang apabila dia pelik-pelik benda-benda pelik dia nak ang di Nabi tu. Lepas tu kita kelah ayat dah minggu lepas tu dah. Dan begitu juga hak ni hak penting. Kena faham kata kamak-kamak ni Tuhan kehendak. Bukanlah nak bila mari tak leh. Okey. Hari ni nak pergi Mekah nak boleh pergi tak leh. Tak boleh. Bukanlah kijau dia. Bukanlah kijau kita tak boleh. Kijau Allah Subhanahu Wa Taala semua. Dah. Tuhan nak berlaku kamak untuk nak jaga kita. Supaya ayat tu yang Hasan Basri tadi. Orang nak mari kat Hasan Basri bagus. Orang nak mari kat tak nampak. Baik tu Tuhan nak jaga. Tuhan nak jaga Hasan Basri. Tuhan nak jaga kita. Kamak ni bukanlah kata supaya kereta. Apa kata nak setak bila pergi tanding boleh. Baik tu bukan.
Tu tak ada bekal, dia takเราไม่มีสิทธิ์ควบคุมอัลลอฮ์ซอyaควบคุมboleh. Kata-kata hari ni nak pergi Mekah, nak pergi Mekah tu hati kita tak boleh. Kalau nak pergi Mekah boleh tak? Boleh. Ikutlah Tuhan awak guna tu boleh. Tapi bukanlah turut hati orang nak pergi tak boleh. Faham tak? Turut Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham situ ya. Kena faham situ. Habis tu dia bukan kamak kadang-kadang kita duk seka saja kata kamak-kamak tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi semua tu เกิดด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga orang hak nak kamak boleh tu tak boleh menutup. Gamai juga masa dulu tu menutup ilmu kamak. Nak we di kamak ni, ustaz dia ingat kau budak-budak ni, orang ajar. Budak-budak pun ustaz nak tahu kok. Orang ajar kata kalau nak we boleh kamak dijaga ataupun kamak ni kena duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan semua, hutan dalam gua lebih molek. Lepas tu tak mandi 40 hari. Oh ya, sungguh tak mandi 40 hari. Busuk tak apa tapi nak kamak. Hak tu sungguh dah ustaz rasa dengar baik tu. Tak boleh mandi, bukanlah kalau tak boleh mandi, tak boleh semaya, tak boleh baca Quran, tak boleh buat jadi cembang. Kamak guna baik tu. Seteh tolong tu baik tu. Seteh tolong. Baik tu orang panggil ilmu menutup. Ilmu menutup bukan kamak. Ilmu jin. Percaya tak? Percaya. Kalau orang percaya sungguh tu hari percaya kau buat ya. Supaya ngahik misbaing tu masa misbaing tubah, tubah buat ya. Jalan tahai, misbaing baca ya kursi luruh ya tu duk tubah, tengah duk tubah tu ya tu mati buat ya. Pandai muka kamar hok duk jalan tahai ni tu luruh dia jing duk ambil ke. Pas jing duk cara jing nak ambil jing kena wia semua tak oleh semaya, tak oleh baca Quran, kena cemar, duk oleh sing sokaprok. Duk tak mandi 40 hari terus. Boleh. Makna kata bukan mandi saja. Orang panggil sebenarnya kata kalau berok pun tak boleh basuh. Kecil pun tak boleh basuh. Semua duk dengan cemar. Najis tu penuh tubuh. Lepas tu jin nak tolong. Bukan kamak. Tak baik-baik tu tu. Kita yang ngepah salah tu. Yang ngepah salah. Cemar dah. Tak maya pula. Kena semua jin pula. Kena cahaya jin. Panggil tu. La ilaha illallah. Bukan kamak. Astaghfirullah. Jauh-jauhlah bagi kita. Daripada benda-benda percaya yang tak betul dengan Islam. Sampai nah. Tu. Kita nak sikit supaya lah ni. Kita tengok lah ni ada nak main aku main pelak-pelak tu. Satu daripada perkara yang main pelak-pelak iaitu main ngajing. Apa ni main ngajing? Ustaz duk buat awit cai hajing apa? Awit cai saya sat ni. Dalam awit cai foto ustaz tak bawa nak tahu kok ni. Nah, awak awit cai mak tu. Nah. Patu sama sikit. Iaitu kamak wala kita ibadat tu. Kamak tu bukan apa main kita. Kita pamak kita taat Allah saat itu untuk nak ibadat. Kadang-kadang setengah-setengah ni ibadat curuh. Tapi lalah hati yang niat atau nak ibadat tu nak jadi waliullah. Ada juga jenis-jenis tu. Buat banyak ibadat. Kadang-kadang gosok kepala kita ni. Di dinding. Nak jadi waliullah tu. Tu ada juga. Apa kata orang pula ustaz ni. Ustaz nak kata orang dak sungguh ya ada baik jenis-jenis katok dinding tu. Tah. Nak jadi nak jadi supaya dengan waliullah tu kasih tu lah. Ada apa tu tapi tengok gak fikirlah. Kita buat ibadat hari tu bukanlah apa main kita nak ada kamak, kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur. Kalau ini kita tak sah lah, sah dak kaca-kaca sangatlah hari ini. La ilaha illallah. Di sinilah kalau kita nak tengok ni'am kamak di sisi ulama as-salaf seperti Imam Ibn Taymiyah kata a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besar kamak ni sebesar-besar ialah luzumul istiqamah, iaitu kita kamak hak besar kali kita buat ibadat baik sama-sama. Tu hak kamak sungguh payuh hak ni. Orang yang nak ada kamak sungguh iaitu orang yang buat ibadat dah dia buat sokmo sehingga mati. Tu payah tu. Bukanlah kata wah pah tengah jalan. Kadang-kadang kita buat ibadat sokmo sekolah muda. Mari tua gelecoh.
Molek tua nak jadi wairung pula deh. La ilaha illallah. Ramai juga jenis-jenis ni. Maya masuk mari semaya, mari buat halakah waktu tu. Molek kasihan pak. Ni gaduh nak jalan, gaduh nak tino, gaduh nak mabuk, gaduh kok sei panggil. Tu kalau ya kamak tu. Kamak tu macam awal sampai akhir kita duduk oleh ibadat. Hak tu Ibnu Taimiyah ayat tu kamak hak sungguh iaitu kita luzumul istiqamah, iaitu kita duduk oleh ibadat baik betul-betul dan kita duduk dalam betul dalam Islam semua. Quran sunnah la ilaha illallah. Kalau kita tengok sesungguhnya kalau kita tengok hak sikit. Nah, kita ni boleh tak? Kita boleh tak? Boleh. Sebab Allah yang ada. Dia kata, in tansurullah yansurkum. Dan sepengah pergi badar kan. Nabi yakin kata Tuhan nak tolong pak. Tuhan tolong sungguh hantar malaikat mari. Orang Islam 300. Pak nak beribu. Benih boleh. Itu masalah kamak banyak juga. Dalam pergi badar. Tak ada anjir sirah kan. Sebab apa Allah ayat lagi. In tansurullah yansurkum. Tapi ingat malaikat nah. Tuhan tolong. Bukanlah barang sia-sia, tak ada tolong apa ni. Barang nak giwak sia-sia lah. Kamak ni. Kamak yang dia ni jadi pek ni. Tapi tak ada pek apa. Jadi sia-sia tu tak ada apa juga nak tolong. Tuhan nak tolong pek tu. Tuhan wi tolong orang panggil kamak tu dah. La ilaha illallah. Dah. Nah, kita wadu hakamak ni dah. Nah, kita wadu hakamak sekadar ni dah. Lepas tu kita nak mari sambung kita pula. Nah. Alhamdulillah kita mari kita wacuk di situ kamak. Lepas tu alhamdulillah umat 23. Umat 23. Dah. Sesungguhnya ustaz nak kecek umat sambung lalu dah lepas ada foto tu dah. Lepas pada picik hak ustaz raya ada tu hak kamak umat ni tu dah. Maka di sini dapati kita nak tukar sikit rukbat. Tukar rukbat dah. Sebab kalau kita duk picit semata ya dia tak sedap juga dengar. Dah. Jadi kita nak badu dulu picit iaitu learning duk picit Persia. Learning ni. Picit Persia semua tak ada royak mari dah. Umar ni picit Persia iaitu buka kota Persia, buka anacak Persia. Tengah-tengah duk buka anacak Persia ni tu, ia ada picit sah lagi. Ia 3 picit ni, ia 3. Iaitu pergi buka futuhat, dia banyak. Masa Umar ni terayak mula-mula dah. Umar bukanlah atas kok tahan Islam lagi kat Persia saja tak. Tengah-tengah ia ada atas kat Persia, ia atas kat Syam. Syam ni Syria, ia atas juga. Lepas tu ia atas kat Mesir. Mesir pun ia atas juga. Jadi dia atas semua kali kalau dah. Sabit tu fak tahan tak ada di dalam Madinah. Di perang belaka. Lepas tu kita nak wadu Persia di sini dulu. Lepas pada wadu Persia ni kita nak kecek apa? Kita nak mari yon klik kepada sifat Umar. Nak tengok kata ciwik macam wan dia lagu no pula mari kali lagi. Lepas ada kita kecek sifat Umar lagu no ciwik yo, lagu no yo dengan anak yo nak soncai juga. Dah. Lagu no dia dengan saya nak soncai juga. Dah. Lagu no dia dengan harta, makan apa tu dia nak soncai juga. Kita masuk hal ni lu Umar di tua tu Umar tu. Lepas tu lepas pada kita kecek sifat yo semua habis ni kita pergi picit Syam, buka Syam pula. Sebab Persia ni kita akan nak picit pula kali lagi di masa Uthman bin Affan. Kita rayak baik orang luar tu. Ada juga masa Umar ni tapi Uthman bin Affan tu ada gini. Sambung. Dah kali baik tu kita pergi ke belum berlepas ada ni kita nak pergi picit Syam lah. Tapi lah ni kita ambil sifat Umar dan kita nak yon sikit ya. Pergi kepada Umar bin Khattab tu dia. Siapa dia sikit situ. Lepas tu kita pergi kepada sifat ya. Umar bin Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza. Sayyidina Umar tu yang nama Umar Al-Khattab tu ayah ya. Ayah ya anak kepada Nufail, anak kepada Abdul Uzza. Ibn Riyah, ibn Abdul Ilah, ibn Zara'
Dia tu daripada Ibn Adi, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr. So di Ibn Fihr ada lagi sambung tu betul hadu ni. Fihr ni lah Toma nama Fihr. Tapi Toma tu orang Arab panggil Quraisy. Ni Fihr ni. Quraisy kita dengar ni, dia bukanlah nama Quraisy. Bukan nama Quraisy, nama Fihr, nama Fihr. Toma tu orang Arab panggil dia tu Fihr sana tu jadi Quraisy. Jadi Umar bin Khattab daripada bakul Quraisy. Ni Quraisy Fihr. Dia sama dengan bakul Nabi ni. Nabi itu daripada Fihr juga ataupun Quraisy juga. Abu Bakar pun Quraisy juga. Dah, la ilaha illallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dah. Jadi yo saat itu dengan bakal hak sama dengan Nabi, bigi betul dengan Nabi, iaitu di Ka'ab, Adi bin Ka'ab. Ka'ab ni apa? Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab saat itu di sisi Nabi ni, Ka'ab saat ni adalah tok run thicit. Nabi naik bila lagi siapa run thicit? Hak Nabi. Umar ni run thipet. Umar ni Ka'ab juga, tapi Umar hak sai pet. Hak yo. Hak cucu run pet hak pada Ka'ab. Nabi ni cucu run cit. Hak cucu cicit cicak cucu cicit tu siapa cit pet dah. Mak hak Umar bin Khattab ialah Hantamah bintin Hashim dah ibn Mughirah ibn Abdullah ibn Amr bin Makhtun. Sabit tu Makhzum bin Makhzum. Sabit tu Umar sana itu namanya Al-Adawi Al-Makhzumi. Al-Adawi pun nisbah pada Al-Adi jadi dah. Lepas tu Al-Makhzumi nisbah pada mak ya, baka malaikat fok Quraisy juga. Dah. Digelar Umar ni yaชื่อ lakab dia, gelar dia. Namanya Abu Hafs. Abu Hafs, nama Hafsin, Abu Hafsin. Supaya kiraat kita lah. Kiraat ni kita dah baca kiraat kita ni Hafs an Asim. Hafs ni makna ni Haf. Bukanlah Umar tak kira dengan Umar, tapi nama Hafs tu makna tu lah. Apa dia makna Hafs? Hafs ni iaitu anak singa. Makna ya,ความหมายya. Hafs ni anak singa. Look sinto. Supaya dengan ustaz. Usamah ni Al-Usamah tu. Usamah ni maknanya anak singa juga. Ya anak singa banyak. Asadun singa besar tu. Asadun singa baik ada bulu tu. Asadun. Lepas tu singa tino nama lain pula. Singa ni lama banyak singa ni sebab dia melijo. Dia baikkan dia sifat dia. Nah, anak wairung dia tu nama orang panggil anak bau-bau anak tu orang panggil Hafs ataupun Usamah. Anak singa baik sama besar dia dah. Usamah tu. Lepas tu dinamakan singa ni nama lagi Sibil. Sibil pun supaya gak Hafs iaitu Sibil. Sibil pun supaya gak rakyat dah nama singa banyak. Usamah, nama Sibil. Semua tu dia panggil anak singa belaka. Dia tak nama ni. Iaitu Rasulullah SAW di dalam songkang Badar itu dengan Umar itu dia baikkan dia apa tu. Di sinilah Nabi itu dalam songkang Badar lagi ni. Nabi tak namanya Abu Hafsin. Pak singa. Pak anak singa. Pak anak singa mana terima di singa lah Umar tu. Tengok riwayat tak nama Abu Hafs ni sebab nisbah kepada anak tina hak mula-mula hak Umar. Ialah Hafsah isteri Tama di isteri Rasulullah. Hafsah hak tulah ya. Hafsah tina, singa tina. Lepas tu Hafsin ni singa yate. Baik tu lah. Sabit tu nama Abu Hafsin. Allah. Dan begitu juga nama segelar lagi ialah Al-Faruq. Gelar lagi ni tak ada tapi tak nak ayat lagi dah. Sebab apa dia dinamakan Al-Faruq? Sebab dia saat itu di antara hak kena baik no, hak salah baik no, dia pergi hak kena. Dia pergi hak bagi betul. Kita boleh hadi Al-Faruq. Kita boleh hadi ke Al-Faruq. Tapi dia kena pergi kemas pengumuman ni. Kita kadang-kadang pergi molek-molek dah mau lucu lagi. Dia tak kena pula.
Oh, duk pegang sunuh. Ha, kat seti kelak banyak ni, gi kok ni mula. Turut demo kata turut kat set, dak turut sunuh dak. Ambek tu tak leh lah. Nah, dak jadi Al-Faruq dak itu. Jadi alain ni. La ilaha illallah. Haning ni Ibnu Abbas ngomong royak di. Bukan ustaz royak. Nah, Ibn Abbas ya tanya Umar, sa'altu Umar bin Khattab li ayyi syai'in sammaitaha al-Faruq. Ibn Abbas ya tanya Umar lah. Ibn Abbas ya tanya Umar, pijo tak nama al-Faruq kamu ya hai Umar? Ibn Abbas ya pandai juga kau sahabat sama sahabat ni. Maka Umar dia ceritalah. Umar cerita dah royak sini, dah royak dah sini. Orang kata ya lepas pada ya masuk Islam kan, adik ya Fatimah kan. Ya Mus'haf masuk Islam Umar. Apabila ia masuk Islam, dia kata, "Kano kena nusuk juga Pak Rasulullah." "Ya Rasulullah, kano kena nusuk? Kita kena tak?" Bila kata kena, kita betul tak? Betul. Kita ahli syurga tak? Ahli syurga. Pakano kita kena nusuk? Kano kita kena duk sulit-sulit ni? Tubik halu. Royak kau orang lah kita nak demo masuk syurga. Kalau kita masuk syurga seorang. Di sinilah Nabi pun tak apa. Pemalik wahyu mari pun suruh dakwah baik per itu. Maka di situ Umar saat itu duk yo dua baris, dua baris. Warna dua baris tu. Baris mula-mula Hamzah, pak darah Nabi. Hamzah, patu orang lain tu. Dah kedua Umar, pala dia kedua Umar bin Khattab tu. Sebab dua orang ni sama bekan ni. Pak Quraisy tak lawan belaka tu. Di situlah apabila baris gi macam Arqam bin Abi Arqam. Arqam bin Abi Arqam ni kalau mudah-mudah dekat Marwah ni. Lebih kurang tu, belau hotel di belakang Marwah tu, dekat kakak tu. Lepas tu dia mari gi sapa kat Kaabah tu. Ya Allahu Akbar, sebab Allah Akbar akid suara. Di situlah lepas pada masuk dekat Kaabah semua tu, Nabi lah tak nama anta al-Faruq. Jadi wahai Umar adalah orang yang beza di antara kebenaran dan kejahatan. Hak wal batin. Di sini nah tak nama al-Faruq. Di sini kalau kita tengok sini dah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia banyak belum pada hekan apa? Hekan Harbul Fijar. Harbul Fijar kan itu iaitu peperangan Al-Fijar. Peperangan Al-Fijar ni fak jahat. Tak biasa rakyat lagi hal sini tak apa dak kena rakyat panjang. Iaitu orang panggil orang buat zalim kepada orang awak haji Mekah, fak Quraisy ni. Lepas tu sultan ada songkram. Ada itu lepas tu belum pada tu Yola ni Nabi duk wereng. Nabi tengah wereng. Kalau kita ingat Harbul Fijar ni, dah Nabi pun duk wereng dah. Nabi masuk kat dalam ni. Dah. Belum pada tu 4 tahun. Dah. Iaitu makna kata berlakunya sebelum pada ni itu duk dalam belum pada Nabi nak bangkit songkram Harbul Fijar ni belum pada nak Nabi Tuhan nak turun Iqra ni 20 ni tahun. Makna apa? Makna kata Sayyidina Umar saat itu anak belum pada Nabi 14 tahun. Jadi dia muda ada Nabi lagi lah. Tekah tu Nabi umur 14 tahun dah. Sabit Nabi masuk dalam songkram ni nah. Songkram mula-mula kali kau budak-budak Nabi masuk 14 orang dulu dia besar dah. Nabi masuk, Umar bawa anak bawa ni. Tekah Nabi tu 14 tahun. Makna kata Umar muda daripada Nabi 14 tahun Umar ni. Tua besar tapi muda ada Nabi lagi 14 tahun ni. Dan seterusnya kita pergi cepat-cepat. Dah. Iaitu Umar saat ni tu ya benar-benar kata seru kata ya belum pada bangkit tu Nabi 14 tahun jadi umur Nabi 40 lebih waktu Iqra mari tu. Jadi duk oleh Umar tu umur 40 tu Nabi duk oleh 40, Umar duk oleh 30 kakak nak 30. Paman tu dah. Kita tu paman je dah. Dah, alhamdulillah. Lepas tu kita masuk kula senak Umar lah. Kita telah kecek dah kula senak Umar, kula senak sifat Umar dah. Lepas tu kita nak tambah hak kurang-kurang kita nak kep tok lah sikit-sikit tu.
Supaya kita nak tukar tak nak pergi seumur ni tak boleh kau. Kita mai dengar tu yang hok yo pula. Tu lagu mana Umar tu. Dah. Maka di situ tuai rupa Umar tu kita telah rakyat dah kata Umar ni ya dah. Orang panggil nak putih-putih capa merah. Ustaz ni putih-putih siapa hitam? Ustaz hitam. Hak yo ni bukan yo orang putih tapi merah-merah nak tubik ke merah. Nah, putih bek merah bek arak nah. Lepas tu muka nata yang molek. Nata tadi dah panggil hidung macung saksuan tu molek dah. Dah, tinggi besar tubuh dan begitu juga kita telah rayak dah kalau yo duk baris kok yo tinggi. Yo dengan Khalid bin Walid jadi tinggi. Kalau ni baris dah. Ni baris, yo naik kok ni. Naik cokong. Dua orang tu. Bahaya duduk dalam kontak tahan ni, yo dua orang tu, Khalid bin Walid petinggi kok. Yo petinggi kok. Dua orang ni. Dah. Lepas tu, jadi yo tinggi. Kaki pun panjang. Dah. Wela yo jalan saat ni tu. Wela yo jalan tu dah. Yo jalan derah. Yo tu, Umar ni. Jalan derah. Tak ada atau lama dak lah. Jalan bak derah pakai derah tu bak kerja kaki bak tuk tuk itu. Dia dak kerja bak tu dah. Dia bak sungguh, orang sungguh orang bak sungguh. Dia jalan derah, lakuh luah. Jalan derah. Lepas tu bak gum derah suara derah. Tuk dah. Di sini diriwayat oleh Asy-Syifa ibn Abdullah. Syifa bin Abdullah tu dia rayak dah. Pada kita ni. Dah. Satu hari kita rayak kisah-kisah ni dah. Satu hari tu ada dia temung Umar dia temung dengan bukan Asy-Syifa ni. Asy-Syifa ni nak ayat Asy-Syifa ni hendak nak ayat sifat Umar ni. Asy-Syifa bin Abdullah ni tu dia ayat tu hari sehari tu dia temung dengan fa an-nusak. An-nusak ni satu fa kelum wairung ni tu dah. Dah. Fa ni kecek ko, kecek ko. Kecek ko makan ke alu-alu. Jalan kau nyanyung. Lepas tu, dia tanya, Fok no ni. Dia nampak, dia tanya orang lain lah. Fok no. Fok ni, dia kata, An-Nusak. An-Nusak ni, orang jalan kau, wak nyanyung untuk jadi ibadat. Nusak daripada kalimah nusuk. Nusuk ni iaitu, orang panggil ibadat. Wa nusuki tu. Nusuk tu. Inna salati wa nusuki. Nusuk tu mana ibadat fa wa'ji. Ya ada jenis kita raya ada nusuk satu daripada sunnah fa jahiliyah, satu daripada cara buat haji iaitu buat haji poso dak kecek dengan orang. Masa raya lagi hal sini ke mana ha. Fa tu dak raya dak kecek dengan orang. Orang tanya pun tak boleh kecek. Poso baik Maryam. Dah. Dia ambil di syariat Maryam tu. Orang tanya dak royak. Poso je panggil poso. Hak ni ibadat yo. Baik orang panggil kecek ko nyanyi jalan pun jalan nyanyi. Ni je niat ibadat aja ni. Bukan ibadat dah ni. Sebab apa? Ni. Asy-Syifa royak tu. Dah. Sifat ayat tu wallah ya supah. La Umar idza takallama al-asma'. Umar tu bila dia kecek sana tu dengar, orang dengar, bukan kata mana ki kena ni. Tak dengar sikit bau tu. Tak juru itu. Kena orang dengar. Bukan naung dak, bukan naung, tapi orang dengar suara cacin bila kecek. Bila kecek Umar tu kecek bet cacin, bukan kata bisu-bisu bet tu dak dah. Wa iza masya asra, apabila dia jalan derah cepat. Betul dah cepat. Bukanlah kata orang baik. Wa iza daraba auja, kalau dia tel dia ke, ya umai bahai tel dia gak ke jahiliyah tu dia tel. Masa fok hama-hama masuk Islam ni tadi dia beh tu. Ya juga tel dia tu kecek dah ni dah. Ya juga khidmat tel dia Islam. Kau dia dah masuk Islam gitu. Ya juga khidmat. Ya tel sakit lu dah. Auja mana sakit dah. Wa iza atma asba, apabila you makan kau orang you makan kenyi sungguh you buat apa dia disungguh semua. Kalau you tu tak ada kata wi tapi sikit kau orang tak ada kenyi wi apa. Kalau panggil orang makan kau wi kenyi sungguh you tu asba wa huwa nasiku haqqa. Hak ni Asy-Syifa ayat tu you adalah
An-nasik haqqa, orang ibadat hak sungguh di sini. Dia kena baik ni, baik Umar. Dah kata paman tu dah. La ilaha illallah. Di sinilah Umar yang ajar kita kata orang Islam sana itu agama Islam dah ajar we on air we lemuk. Dah. Kita kena ada kemah. Kita kena ada kekuatan dalam Islam. Bukan lo kata kena lemuk. Sifat juruh malak tak? Malak. Tak ada apa sifat juruh. Ya tak serupa lah. Juruh dengan on air yang lain lah. Juruh suku, on air suku. Umar yang ajar kita kena juruh tapi kita tak on air. Ikut orang kata, ikut orang betul. Tak boleh. Ikut orang wak belakang kita, orang hina kita. Tak boleh. Tak boleh. Kita main on air. Tapi kita kena juruh mi marayat. Ya suku tu. Bukanlah kata orang mi marayat nak on air. Tak. La ilaha illallah. Di sini kita tambah lagi makan ya. Makan umat. Kita kecek dah hari tu umat sana itu dia makan baik mudah-mudah. Lepas tu kita nak masuk dari ya lagi sepatutnya juga ni. Supaya apa tu? Ustaz nak tanya ustaz diri. Lepas tu gaya pada kereta kalau boleh hama lagi. Kalau tak boleh hama belah dulu kita kortret apa pula. Ya banyak tahun lagi okay? Kita ada tak dunia ni lama lagi. Tahun ni tak boleh buat, tak ada apa pula. Cara makan umat kita telah ayat dah gitu ke. Umar lebih-lebih lagi tekah Failang hok yo setahun 2 tahun yo tu dia makan roti dengan minyak yo. Lepas tu hal lain tu juga makan. Ni yang kita nak dengar hari ni. La ilaha illallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu daripada riwayat ialah Umar bin Khattab saat itu dia makan baik mudah-mudah. Dia cai ciwit baik mudah-mudah dalam hidup dia dah. Satu hari Hafs an Abi Iyad. Nama Hafs juga. Anak singa mari pula dah. Ni nak orang lain pula ni. Hafs bin Abi Iyad saat itu. Ni tengah bagi sikit-sikit itu dah. Hafs bin Abi Iyad saat itu dia duduk dalam majlis Umar. Dia dalam majlis Umar. Maka dia Umar khalifah Umar ke. Umar khalifah. Lepas tu apabila dia duduk majlis Umar tu, balik siapa tengah hari orang hari baik makan. Orang hari baik makan kepada Umar bin Khattab. Apabila macam tu Umar pun apabila hari makan. Lepas tu Hafs tak makan Hafs. Hafs bin Abi Asi, Hasan bin Abi Asi dia tak makan. Pak Umar tanyalah, "Gano demo tak makan?" Gano tak makan Hafs anak Asi kan itu. Dia kata kan. Kita dengar ni sedap juga ni. Hafs dia kata, ni tamadar. Aduh ya disungguh. Dia kata bagi makan Umar makan ni tamadar. Tamadar. Dia nak makan tak tunggu. Ku nanti nak kelik makan rumah. Tamadar. Dia nanti nak kelik makan rumah. Khalifah makan tamadar. Dia si makan. Sebab tamadar gapo dia tamadar tu. Iaitu makan roti tamadar, bukan roti ganung hok sedap dak ni. Ganung pun ganung bak tamadar. Lepas tu makan apa? Makan dengan cuka. Makan apa? Makan dengan minyak. Makan apa lagi? Makan dengan barang halawiyat manis-manis sikit-sikit tu. Tak ada di halawiyat. Makan di tamadar. Dia kata baik makan rumah. You royak tu tak apa orang dulu tak faham. Kalau orang loning kat buat senyum-senyum tak royak poso ke faham pula dah. La ilaha illallah. Di sinilah dia royak betul-betul lah dia kata. Dia kata aku nak klik makan rumah sebab orang rumah tu tiam tu lebih molek lagi, orang cedek molek lagi ya makan ni tu. Maka di sini dah Umar pun tahu baik ni Umar nak ajar Hafs ni, Umar nak ajar Hafs. Nak ayat atau gano dia tak makan benda-benda baik ni. Udah gano dia tak makan benda-benda sedap okey. Lepas tu Umar ayat ni. Umar kata, Hafs nak rayak sikit dah. Yang rayak sebab kita nak rayak kia cai apa ni. Dia kata nak. Aku makan benda ni tu bukanlah aku tak kenal benda-benda tu. Kalau aku nak suruh orang anak kambingnya sedap ingat oleh dah. Kita duk makan kambing apa umur tu. Kalau kita makan kambing tu apa umur tu. Kalau kita mulai anak kambing tu sedap lagi. Dia lemuk mulai isi ya.
Anak hak kami hak dak siapa umur ya. Tak bekal hak gerbeh atau hal lain lah. Anak akeh. Anak kami tu ya Umar ya. Aku tu tahu kalau kita make kambing anak kambing hak ni tu, anak biring hak ni tu, dah patu we kulit we apa, patu mari bakar, mari apa wak sedap. Dah. Dan begitu juga kita make bunga, ya ada satu bunga dan begitu juga make wajabik hak hijab merah ni tu. Dah. Mari wak jadi wak wek tu wak ni ada wak suan pasum rumah royak-royak. Patu mari makan. Mari minum wak jadi minum patu mik orang panggil benda-benda ni buat jadi cicah. Namcim dah, namcim tu. Nasdaya sedap. Patu an Abi Asim ya tu. Hei. Demo kena dah. Demo kedah bagi sedap ni. Demo kena bagi sedap. Ya tahu kata mana sedap. Umat tahu kok hak ni. Bagi sedap. Patu Pakano dak makan bek ni. Ya kata rano dak makan bek ni. Patu ni Umar jawab ni. La ilaha illallah. Kita ni nak supaya Umar ni payah sungguh. La ilaha illallah. Umar jawab dak guna. Umar jawab kata, kalau ku dak ingat kata fakmu saat ni tu nak wak wi jadi perkara yang molek-molek aku saat ni tu gi sama dengan fakmu. Hasanat ya, hasanat ni benda amalan baik saat ni tu pergi pada fakmu. Dan saya aku makan sama fakmu. Tapi aku dah ingat lagi, aku nak taruh benda molek-molek ni dah. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala telah rayak di dalam Quran. Gapo dia Tuhan rayak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. تهيأ لك آية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. Fakdemu saat ni tu pakai benda sedap-sedap di atas dunia bidah. Pakai benda sedap-sedap, makan benda sedap-sedap fi hayatikum dunya wastamta'tum biha, dan waktu sedap-sedap di dalam dunia dah. Maka di dalam akhirat tak payah sedap apa tak apa dah. Sebab demo tu guna bidah sit hengkan caiชีวิต แบบหรูหราแบบsedap-sedap demo pakai di dalam dunia dah. Umar waktu be ayat ni pak, Umar kata ni dah. Aku nak taruh pakai benda-benda ni, nak makan sedap, nak duduk sedap, nak gapo sedap-sedap di akhirat nanti. Nak taruh hak ni. Nah. Sabit tu ya duk dengan barang hak dak sedap pun tak apa. Tak apa. Boleh makan tak apa dah. Umar di segi Umar, kita nak buat tak sewa Tuhan kita lah. La ilaha illallah. Di sinilah. Nah. Umar pun tekeh kata sekali lagi. La nahnu a'lamu bilayn at-ta'am aktsaru minal akilin. Umar kata, sesungguhnya kami ni, aku saat ni tu, dah, aku lebih tahu daripada barang-barang makan tu lebih pada orang hok makan, hok panah makan. Mudah-mudahan fok nak cim tentang ni. Aku tahu lebih dari tu lagi. Dah. Walakinna nad'uhu liyaumin yazhalu fihi apa amma apa seruk kata ni. Umar royak kata cacin hok ni cacin hok ni perkata ya ayat Quran sudah dia kata aku sesungguhnya aku tahu barang makan semua sebab dia biasa dengan kafe Umar dulu makan untuk dunia ya dulu dah tokong yang makan ya tokong wak dengan tamak kan ya makan dia perkara dah. Umar ni tu dia kata aku tahu beda makan ni yang sedap dah. Dah. Tapi ku tinggal untuk hari kiamat. Mana kata saat ni supaya dengan ayat Quran saat ni lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makan ni tak sudah lagi. Ni kita ada kecek sikit. Di sini Umar ni tu, ni hal lain pula. Kita kira ayat yo itu. Kita kata Umar makan ni yo bek ni. Dah. Umar ni tu ya ada khodeh yang nama Yarfa. Khodeh nama Yarfa nah. Khodeh ni tu deh. Walaupun Umar tu ya jadi orang zahid tak mana orang baik warang zahid ni supaya tergayak kisah ni tu deh. Tapi ya ada manusia pun kita juga manusia tu.
Ya lapar juga bagi nak makan. Lebih lagi bagi hak tak makan lama. Supaya apa? Ustaz. Dulu makan kambing semua Ustaz. Lama tak makan kambing. Dah cari kambing makan. Back tu lah. Ni Ustaz tak makan apa Ustaz tak lain dah. Kami boleh makan tapi tak ada apa ni. Ada juga bahasa nak makan ni. Bahasa nak makan. Hari tu pun Khodai yo ni tu yarfa'an itu Umar pun royak ke yarfa'an itu dah. Bahasa nak makan ikan weh. Bahasa nak makan ikan. Tak tu yo. Khodai pun lepas tu Umar nak makan ikan, khalifah nak makan ikan ni. Umar itu Khodai yarfa'an itu pun dia minta izin. Ada apa nak pergi cari Umar. Lepas tu yo tubik lagi. Khodai ni tu. Khodai ni yo tubik 2 hari lagi 2 hari kelak. Mana tepat hari lagi. Pergi cari ikan kat rumah. Jadi sungguh. Lepas tu, pergi cari ikan. Ustaz tengok dah. Duduk di Madinah ni. Tempat ikan dekat Madinah dekat sekali. Yang dulu lah ni pun betul tak? Kalau duduk di Madinah. Tempat ikan dekat sekali di Merang Madinah. Dah. Iaitu Yambok. Yambok ni tempat ikan. Kalau kita pergi Mekah Madinah. Kita pergilah makan. Kedai ikan sedap situ. Kedai buat nasi ikan. Nasi ikan nak tebik itik-itik tu. Nasi baik si ikan. Tak sepa dengan biryani. Si ikan sedap baik lain. Nasi biryani baik lain. Tu kambing tu betul. Gigi kat ni biryani. Apa tu itu. Nasi pun tak sedap. Lepas tu. Duk tengok 2 hari. 2 hari kelik 4 hari. Duk tengok bahasa-bahasanya di Yambok. Namanya. Tempat ya nama Yambok. Di Penti. Camwak ya Yambok namanya dah. Dekat Judah. Tapi lek atas. Belah Madinah. Judah ni dia betul dengan Mekah. Yambok ni betul dengan Madinah. Belah dia tak ledan. Semua tu tak ledan. Kalau kita tengok daripada Madinah pergi Yambok. Duduk dalam 234 kilo sehingga 240 kilo. Ikan air lagi. Air mari dulu. Sambung dah. Lepas tu, dah. Yambok ni tu. Duduk dalam 200 sampai 240 kilo. 230 sehingga 240 kilo. Kalau kita bawa kereta Bek Tamadan ni, duduk dalam 2 jam. 2 jam setengah. 2 jam 40 minit, 2 jam setengah itu dah. Kalau kita Bek Tamadan. Tapi kalau kita jadi yuk Yami Umar dulu. Jadi kita kena pergi dari 2 hari. Pergi dengan kuda, pergi dengan unta ni kena pakai masa 2 hari pergi. 2 hari kelik. Jadi 4 hari. Kena dah. Betul bawa lek. Kisah Pak WhatsApp ni. Baik baru. Orang Pak WhatsApp duduk dalam Yambok tu. Kali kira. Lepas tu. Apabila Yarfa' kelik mari siapa. Yarfa' ni tu. Girik nunggu. Mak ikan buat kelik. Tapi ya raksa ikan nak wis kong sepap. Dulu tak ada air batu. Ya baik nak aku dah lah. Tapi ikutlah. Dia di ikan masing kena dah. Mari kena dah. Maka di situ siapa sudah ni tu ya basuh lah kuda ya tu dia basuh lah kuda. Umar mari tengok buat apa? Yarfa' buat apa ni? Dia kata ni dia duk royak hak kisah ya pergi 2 hari. Dia pergi Umar kata masak nu buat apa? Paya Yarfa' ni tu royak lah kata. Ku pergi 2 hari. Kau kelik ni, dia letih dah kuda ni. Dia peluh banyak. Basuh, disuci lah. Sebab kabut lagi, peluh lagi. Lepas tu, dia rayak kepada Umar, kata dia cari ikan ni, ikan boleh dah. Umar jawab guna. Umar kata, azabta bahiman min bahaim fi syahwati Umar. Mung tu wak seksa binatang dengan sebab nak sempurnakan syahwat Umar. Jadi syahwat Umar. Seksa 2 binatang 4 hari mungkin bawa duk yo tu pergi jauh kat tu. Supaya nak pergi cari ikan ni. Wallahi la yazuqa Umar zalik. Aku tak saya kecak sikit ibu. Ikan tak ni hok yo duk nak makan tu. Pahala tu dak makan ikan dah hok tu. Perkara tu. Yo kata azab binatang. La ilaha illallah. Di sinilah kita Umar sendiri pun dia ciceng. Dia makan ni dia royak pada semua. Kepada orang keluarga dia suruh dia di
makan wiko sikit ataupun makan baik bolek jangan duk kasar-kasar orang makan tu. Ha makan ni tak pun sedap juga okey. Bila ni kurang sikit kau belum patak dulu, belum belah pala dah. Makan tak makan banyak pun. Gemuk tak dulu ni. Nah dah. Makan banyak lagi gemuk tu. Dah. Dah pala ni kurang. Dan ni makan laka dah tak patai apa ni. Tapi kita makan sikit-sikit ni kami makan ada apa ni. Tapi kita makan sikit. Makan sikit tak apa insya-Allah. Lepas tu seru dah. Jadi Umar tak makan tu dan begitu juga Umar tu bagi hak baik lebih-lebih kit ni tu Umar pun telah pesan juga. Satu daripada Umar pesan tu Umar tak sewi makan daging banyak, daging binatang tu. Hak ni kita ni pesan Umar. Kita makan tak apa ya dak ayak haram ni ya dak ayak haram ya ayak tak usah makan daging banyak. Umar kata iyyakum wal lahm. Jauhlah kamu daripada daging-daging. Fa inna darabatul qadarabatul qamar. Sesungguhnya daging yang itu kita lekat ticai dia panggil. Lekat ni serupa dengan kita minum arak. Orang yang dulu sabit pun dia minum arak banyak. Sebab lekat jadi septik. Itu septik ni ada septik daging. Panas Umar. Kalau buffet duk zaman dulu kok. Nak kau sabung-sabu dak dulu makan hok mo kena dah lah ni duk makan daging mata ni. Pecah juga jadi stroke banyak sebab apa ni tai daging banyak ni. Daging banyak ni. Yo mau ayak belum ada ni pekak 100 gapo puas tahun kat 1000 tahun dah ni Umar ni. Panas sungguh Umar. Ya ayak atau kita jauh sikit. Boleh makan dah ya dak ayak haram ni. Tapi jangan banyak makan daging sebab daging ni supaya minum arak iaitu nak lekat makan dah. Tak haram tu benda tu tapi ya jaga. Nah. La ilaha illallah. Sikit lagi. Ai mari dah. Umar makan apa tik? Ni. Umar makan sudah tu dan Umar itu tu ya dah. Ya saat itu tergayaan itu ya pesan kepada para yaya suruh makan baik perpian. Satu hari Umar mari baik lapar sungguh. Umar tak ada orang akal ke. Umar lapar sungguh lapar. Dia masuk rumah. Dia masuk rumah nak murid dah tu tu. Nak murid je baik kan Umar. Lepas tu dia tanya isteri dia kata ada bayi makan potek lah ni. Isteri kata ada. Tengok buah katil. Tu bayi makan buah katil. Tengok buah katil tu. Sorry, buah katil. Maka Umar pun kekau tengok buah katil dapat ada air dengan buah tamar. Sutik 2 tik tu lah buah tamar tu. Ada makan tahu tu ya khalifah. Air dengan buah tamar. Maka Umar ambil air dengan buah tamar makan. Maka gosok perut 2 tik tu ya. Tahu tu ya. Boleh tu. La ilaha illallah. Tak ada nak murid lah makan 2 tik tu pun. Makan bertanah. Lepas tu Umar kata, hak ni Umar pesan kepada kita. Wailun liman adkhala batnahu nar. Neraka waihun. Celaka sungguh bagi orang yang masuk dalam perut dia tu neraka. Gapo dia? Iaitu makan tak pilih. Umar makan buat mudah-mudah, makan baik pilih-pilih. Umar yang kata tu, Umar nak pesan kepada kita, panah, boleh jadi tahu kata orang belakang makan tak pilih ni. KFC tak ada kali dah. Tak apa ustaz. Ya ada halal. Ya subhat ni. Subhat tak boleh makan situ. La ilaha illallah. Dah. Kita orang mukminnya kadang-kadang pelik. Bahaya nak makan benda-benda wakwi kepada kita di jatuh neraka. Baik no ustaz ni gano kasar halu ini dak. Nak wayak kepada kita apa dia? Satunya kita tak pilih makan benda halal tak halal. Benda subhat kita harap bis, kita makan bis. Orang royak dah kata tu subhat tu, makan. Benda haram pun makan. Harta hak beli barang pun kadang-kadang haram juga. Make duit hak haram, mari beli tu haram juga. Wa emo baik makan tu baik ke itu sop, baik lagi yuk learning. Anak-anak cucu kita ni kita maiความสำคัญ Awe tengok halal dak. Asal kau roti makan belako, asal kau air makan belako. Cayung tayin tak boleh cayung boleh kira lagi. Tapi roti ni, dak habis sampai hok apa dia tek ni, dak kira dah. Asal duduk dalam kedai tu kau makan, dak tengok, dak
gisik dak tahu dah kata gapo haram makan belaka. Baik itulah orang panggil Umar riwayat tu jangan kita puh api nak oleh perut kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita kena haiความสำคัญsikit lah ni dah. Kita kena hai ความสำคัญsikit. Sutai kita cuk di sini. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita tak sekecek ni, tapi kita nak try title saja. Umar di segi pakaian yo. Saning ha makan, ha pakaian yo. Di sini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu royak kepada kita, kita tahu bahawa ra'aitu li Umar bin Khattab izaran. Izaran ni yo baju yang dulu yo bukanlah baju beg ni, beg jahit ni. Baju hak jahit pada kak. Ya dulu ya pakai beg setengah kain umrah kain haji dia. Ya orang panggil izar. Hak tekuk di atas ni panggil izar. Hak pakai di bawah pakai beg kain tu orang panggil nama lagi. Tak ada ingat. Lepas tu apabila dia pakai benda hak tak atas ni tu, Sayyidina Ali kata, aku nampak tapung cari 21 tepak. Ya tu baju yo tu, hak duk pakai macam orang tu. 21 tepak pakai lagi. Khalifah orang Islam. La ilaha illallah, baju cari. Jadi klik ke ustaz ke, oh, pandang ustaz ni. Bukanlah sekadar ni nah. Banyak riwayat kata Umar pakai tapung. Bahkan kain ihram Umar sat ni, kain ihram tekoh duk lota. Wak haji ni kau haji ni. Kita wak haji kau beli kain ihram cap putih baru. Oh dulu tak boleh pakai dah. Dulu tak jam pakai cemah. Kau tu tengah ni dah. Ya kita pergi umrah haji banyak kali ke. Tak boleh baru semua tu masa-masa tu. Tak apalah beli, tak ada apa, tak ada sekejap apa ni. Tapi setengah riwayat atau Umar tu baju yo bela-bela duk nota tu nampak serta cari. Betul tu. Kain ihram yo cari juga. La ilaha illallah, bukanlah baju. Baju seluar, kain pakai izar, semua tu cari. Dan begitu juga bunyi-bunyi kata orang nak beri baju kepada Umar bin Khattab, baju hak molek Umar bin Khattab terima ke tak terima, sebab apa dia tak terima, dan begitu juga sebab apa kalau dia terima. Sesungguhnya spek baju hak Umar bin Khattab lagu mana, dan begitu juga harta dia dengan anak dia. Bunyi kata Umar bin Khattab ini adalah orang yang kira banyak harta, dan harta tengah dak biasa wi ke anak dia. Dak biasa wi anak dia tepuh, dan begitu juga kalau anak dia tertepuh, gi tepuh gi nego dengan harta tengah, dia wak lagu mana, dan bunyi kata anak dia kuruh. Umar ni anak dia kuruh. Dia tak kenal anak muka anak dia. Sebab apa anak dia kuruh?រឿងរ៉ាវ Umar bin Khattab nak diguna insya-Allah hari ini sekadar itu. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.